Isunya ialah walaupun dia naik taraf jadi Suruhanjaya, kuasa lebih besar, tapi isunya ialah tadi kalau tengok Seksyen 5 atau SPRM, lantikan itu masih lagi melalui Perdana Menteri, Ketua Pusuruhanjaya SPRM, dan kemudian di-endorse oleh Yang Dipertuan Agong. Kemudian isu-isu accountability Parlimen itu tidak ada. Maksudnya dalam arti kata lain, kebebasan dan accountability itu masih lagi menjadi tanda tanya. Kita balik kepada isu kebebasan dan influence. Sebab itu antara yang kita tekankan di sini adalah kalau kita nakkan SPKP itu sebagai antara pihak yang mencadangkan nama, lihat komposisi mereka adakah perlu dirombak. Kalaulah lantikan itu masih berlaku berdasarkan influence politik atau eksekutif atau mana-mana individu dan pihak, maka kita reinvent kepada perkara yang sama. Sedangkan yang kita nak pindah ni perlembagaan. Dulu saya ingat susah kita nak tangkap jerung-jerung ni. Kita dapat sikit-sikit kes-kes BPR yang kes-kes 5,000, 10,000 sebab BPR itu ditunjangi sebagai agensi kerajaan, bukan satu Suruhanjaya. Disebabkan itu mereka tukar jadi Suruhanjaya. Dan sekarang Suruhanjaya SPRM pun juga, pada saya walaupun adalah perubahan sikit, tak ada lagi ikan bilis sangat tangkap juga jerung, tetapi masih lagi tainted atau diselubungi oleh isu dikawal orang politik. Selamat datang ke podcast Jangan Pajak Otak. Minggu ini episod yang ke-11 musim yang ke-5 sudah kita dalam bulan Ramadan 2026 ini. Dan sebelum ni kalau kita bawakan kepada anda podcast Hang Nadiem Negara, kita bawa pemimpin muda, dan seterusnya kita ada podcast pemikir negara bila kita bawakan pemikir-pemikir, bekas editor dan sebagainya. Cuma hari ini kita nak buka lembaran baru untuk podcast JPO di mana kita bawakan kepada anda satu lagi segmen dalam konteks pembinaan negara, iaitu pertubuhan masyarakat sivil atau civil society organisation. Jadi hari ini kita cukup bertuah kerana bersama-sama dengan kita di konti JPO ialah dua pertubuhan masyarakat sivil yang cukup saya rasa terkenal lah, yang diketahui umum. Kalau boleh saya jemput masuk Puan Nurhayati Nordin, Ketua Pegawai Eksekutif Rasuah Buster, dan juga Tuan Muhammad Faizal Abdul Aziz, Pengerusi Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil, iaitu Bersih. Apa khabar kedua-duanya? Sihat. Alhamdulillah sihat. Salam Ramadan, sihat. Tengoklah, patutnya makin kurus dan makin berkembang dah ni. Jadi terima kasih kerana hadir bulan Ramadan ni lepas berbuka. Kak Yat base di mana? Di Shah Alam? Di Shah Alam. Di Shah Alam Rasuah Buster. Kalau boleh kita buka dulu mukadimah, kenal dulu orang ni. Kita baru tahu tadi tiga-tiga pernah ada duduk di Ipoh, bersekolah di Ipoh, baru tahu tadi. Jadi kalau kita bersoreh-soreh dulu, orang Perak cakap, kepada Kak Yat dulu, kalau boleh saya tanyakan, kita bercakap tentang Rasuah Buster ini, apa sebenarnya perjuangan dan apa sebenarnya objektif yang nak dicapai untuk Rasuah Buster? Okay, Alhamdulillah, terima kasih Liana jemput Rasuah Busters ke satu podcast yang saya rasa sangat kena dengan Rasuah Busters, iaitu kita ingin melahirkan masyarakat yang bijak menilai, yang bijak berfikir dan akhirnya mengambil keputusan yang betul. Jadi yang Rasuah Busters ini dimulakan pada tahun 2021. Datuk Husamuddin menginisiatifkan Rasuah Busters setelah melihat bahawa isu ini isu yang amat besar. Beliau mengusahakan World Quran Hour, satu inisiatif membawa umat Islam khususnya untuk baca, faham dan amal Al-Quran. Tetapi keadaan itu lebih membawa kepada kebaikan. Maknanya kita jom ramai-ramai kita buat kebaikan. Tapi sebenarnya mencegah kemungkaran itu juga penting. Betul. Kalau kita hanya ajak dan buat kebaikan tetapi kita tak cegah kemungkaran, tamadun itu dia tak boleh sustain. So jadi itulah bagaimana permulaan Rasuah Busters mula digerakkan, dan kita lihat isu yang boleh merosakkan umat ini adalah isu rasuah. Minda yang korup, aktiviti yang korup, politik yang korup, dan perkara-perkara yang sebenarnya boleh mengganggu gugat
demokrasi negara kita juga adalah satu yang patut kita cegah. Otherwise, setiap kali sesuatu laporan itu keluar, kita treat benda yang dah historical. Kita sepatutnya mencegah daripada awal. Jadi Rasuah Busters ni diwujudkan pada awalnya sebagai sebuah gerakan daripada rakyat kepada rakyat. Jadi it's very personal touch bahawa kita rakyat, kita jaga kita yang perlu menyelamatkan negara. Maknanya kita tak perlulah nak meletakkan tanggungjawab untuk melawan rasuah itu semata-mata kepada enforcement bodies ataupun pihak kerajaan. Kita bangkit melawan rasuah. Sebab rasuah dia bukan bermula dalam bentuk institusi saja. Dia boleh bermula bibitnya di rumah lagi. Betul. Yang kita tak perasan bahawa mindset yang kita create tu sebenarnya dalam bentuk jangka panjang, dia merosakkan masa depan keluarga, komuniti, masyarakat dan negara sekali. So itu umumnya ia adalah gerakan daripada rakyat kepada rakyat. Bagaimana jauh pun kita berbincang tentang reformasi institusi dan sebagainya, sebenarnya ia harus kembali kepada rakyat sendiri untuk merasai hasil reformasi. Lebih tepat lagi, kalau kita berjaya mengekang rasuah, yang kita semua dapat adalah keadilan. Betul. Itu yang kita nak. Dan sekiranya tidak ada keadilan, maka kita dengarlah macam-macam perkara yang berlaku. Betul. Dan semuanya berpunca dari rasuah sebenarnya. Okay. Saya rasa saya cukup teruja kerana motivasi kita buat podcast ni juga kita faham motivasi kita atau kita punya motto lah. If you want to change the country, you have to change the mindset of society. Jadi saya rasa Rasuah Buster dan juga JPO ni ada sinerginya yang kita boleh sama-sama membawa jihad intelek rakyat itu. Terima kasih Kak Yat. Seterusnya kepada Tuan Faisal sendiri, pengerusi bersih kita. Kita selalu dengar bersih ini sangat lantang di media sosial. Dulu orang ingat bersih ni align tu pembangkang zaman dulu-dulu. Tapi sekarang bersih kerajaan sekarang pun dia tentang kalau tak betul. Itu saya rasa itu sangat semangat non-partisan itu kita hargai. Jadi sebelum kita mulakan soalan-soalan panas tentang tajuk kita hari ini, sedikit sebanyak latar belakang bersih, perjuangan dan objektif kalau boleh disampaikan kepada penonton dan saya sendiri. Ya, terima kasih kerana berjemput Bersih dan juga sahabat panel Kak Yat Rasuah Busters dalam JPO pada bulan Ramadan, bulan yang mulia hari ini. Untuk maklumat, sebenarnya tahun ini ialah genap 20 tahun sambutan Bersih yang pertama lah, iaitu 2006, iaitu ketika pelancaran Bersih yang pertama. Jadi bermaksud kalau nak kata 20 tahun tu, kalau penggerak Bersih waktu itu tahun 2006 tu kalau umurnya 30 tahun, sekarang dah umur 50 tahun lah. Maksudnya masa berlalu begitu pantas. Tapi walaupun dah masuk 20 tahun, perjuangan itu harus diteruskan. Malah kita juga fikir tentang generasi akan datang untuk bawa agenda umur dan kita bawa bersama dalam Bersih. Ringkas tentang mungkin apa sasaran Bersih, kita letak 3 perkara lah, iaitu yang pertama yang memang kita sebut tentang core business kita ialah reformasi pilihan raya. Okay. Itulah semangat yang paling utama sejarahnya, kerana waktu itu kita lihat pertama, belum pernah tukar kerajaan. Malah, in fact, sebelum pilihan raya 2008, Barisan Nasional konsisten menang 2/3. Jadi waktu itulah timbul juga isu-isu pengundi hantu, gerrymandering, manipulasi persempurnaan pilihan raya. Dan rakyat nampak waktu tu. Walaupun tidak ada social media, tapi kita boleh lihatlah melalui analisis dan sebagainya, perubahan-perubahan sepadan berdasarkan kaum dan sebagainya yang memberi kemenangan kepada parti pemerintah waktu itu. Maka waktu itulah lahir Bersih bersama dengan badan-badan lain dan juga kesedaran rakyat untuk tangani isu pengundi hantu, gerrymandering, kebebasan SPR dan sebagainya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan reformasi institusi. Selain daripada pilihan raya, SPR itu adalah satu institusi. Kita juga kemudian kita extend, terutamanya bila 2018 lepas tukar kerajaan, kita extend kepada institusi lain. Kerana bagi kita bila sebut tentang reformasi SPR itu, dia related dengan institusi-institusi lain, iaitu parlimen harus kuat. Contoh macam bila kita nak bicara tentang parlimen vet through nama kandidat komisioner SPR, macam mana kita nak pastikan parlimen itu boleh dipercayai kalau parlimen itu tidak kuat. Jadi suatulah kita push untuk adanya Parliamentary Services Act. Parlimen itu tidak lagi di bawah eksekutif.
kemudian badan-badan lain seperti SPRM, institusi-institusi lain seperti mungkin institusi penguatkuasaan yang lain, institusi yang mendukung demokrasi, itu harus ada elemen-elemen reformasi. Jadi dia interrelated, bukan semata-mata SPR tapi juga berkaitan dengan institusi yang lain. Sebab itulah kita extend kepada institusi. Dan kemudian yang ketiga tentang kebebasan civil atau civil liberty yang terkait dengan kebebasan bersuara, kampus, kebebasan akademik dan sebagainya, yang menjadi ruang bicara untuk memperkasa reformasi. Tapi all in all, sudah pasti kita sebut tentang kebebasan, demokrasi, ia juga harus ada kebertanggungjawaban. Sebab tu saya selalu sebut, bila sebut demokrasi ni, arwah Datuk Dr. Siti Fadil selalu sebut tentang demokrasi yang bermaruah, yang berdasarkan kepada kedaulatan rakyat. Kerana apa? Kerana kalau tidak, demokrasi itu orang hanya lihat sebagai alat tangga untuk berbuat kuasa. Correct. Tapi kalau demokrasi itu ditunjangi dengan kedaulatan rakyat, maruah rakyat, dia bukan semata-mata alat, tapi ia adalah satu alas untuk memperkasakan rakyat. Bukan semata-mata tangga lah untuk menaiki tahta kuasa. Betul. Baik, itu dia tadi. Itu sedikit sebenarnya perjuangan dan juga objektif kedua-dua CSO kita ini. Cuma untuk hari ini, topik kita yang kita pilih ialah reformasi atau reform madani. Sebab saya rasa ketika PRU ke-14 dulu, 2018, ramai yang teruja Malaysia baru. Akan ada reformasi, akan ada kerajaan baru yang akan membentuk negara ini lebih baik. Cuma selepas dua penggal dah masuk 14 ke 15 sekarang ni, masih lagi tanya boleh ke orang politik ni bawa reformasi? Dan sekarang kerana kerajaan perpaduan, kerajaan madani ni di atas, kita akan ulas-ulaskan prestasi mereka dalam membawa konsep reformasi itu. Jadi untuk itu dia tadi untuk pembuka bicara. Kita sekarang menginjak ke segmen kedua, segmen Cepu Emas. Baik, untuk segmen kedua ini, soalan-soalan saya cuba nak tanya soalan-soalan panas lah yang membuka minda kita. Kita boleh cakap je sis cuba. Tetapi untuk Kak Yat sendiri, kalau boleh kita sembang-sembang aja Kak Yat ya. Kita sembang-sembang saja sebab saya selalu rasakan kalau topiknya berat, subjek matternya berat, tak boleh sembang terlampau tinggi sangat. Ya, kita nak semua pun sama-sama dengan kita memahami isu dan memahami solution yang kita akan berikan. Kepada Kak Yat, kita bercakap tentang rasuah dan kita memang tahu kalau kita katakan corruption is the mother of all evil. Ya, itu saya rasa itu tunjang kepada gerakan Rasuah Busters itu, kerana kalau kita tak tangani rasuah, reformasi ke atau apa saja rajunisasi yang kita buat untuk negara akan tenggelam kerana kansernya ada di situ. Cuma saya nak tanya soalan pertama ni kepada Kak Yat, perbandingan kalau kita menginjak 69 tahun merdeka ini, dulu dan sekarang, bagaimana tahap rasuah kita, bukan saja daripada segi persepsi rakyat tapi daripada persepsi indeks antarabangsa. Baik, apa yang Liana tanya tu bagi saya sangat valid. Teacher juga sebut tadi. Okay. Teacher juga sebut tadi bahawa ia adalah kanser. Kita tahu kanser ni dia tidak muncul tiba-tiba. Okay, apa yang kita boleh nampak perbezaan dulu dan sekarang, ramai yang kata even kenapa selepas ada Rasuah Busters, rasuah isunya semakin banyak timbul dan lagi kita ada Rasuah Busters, lagi ramai pula orang kena tangkap. Bila Rasuah Busters? 2021. Dan mana ketika COVID itu? Ketika COVID. Okay. Ketika COVID. Jadi pada waktu tu sampai pelbagai bentuk rasuah mula dibicarakan. Jadi kalau bercakap tentang kanser, bermakna perkara itu bukan sesuatu yang sebenarnya baru ada. Dulu juga ada tetapi tidak timbul. Dan boleh jadi Liana, kita sebenarnya mengabaikan simptom dan red flag yang kita sudah lihat sejak dahulu. Okay. Tetapi apabila kita melihat bahawa kedudukan negara tidak menjadi lebih baik apabila kita membiarkan banyak perkara itu under the carpet. Jadi di situ kita lihat pada hari ini isu-isu rasuah mula timbul. Okay, saya boleh katakan ketika Rasuah Busters mula wujud, kita dapat
macam-macam feedback daripada rakyat, especially yang merasakan mereka kini tidak berseorangan. Rupa-rupanya isu ini bukanlah isu yang diterima oleh semua orang. Betul. Ada yang kata nak buat macam mana? Itu dah budaya dalam pejabat, dalam komuniti. Jadi the patronage yang ada tu kita follow saja. Inilah sebenarnya yang kita perlu ubah. Sesuatu yang diterima sebagai sebuah budaya dan normalisasi sudah tidak boleh diterima ketika kita ada ilmu dan kita sudah melihat kesan-kesan yang semakin berlaku dan yang kena tu adalah rakyat. Betul. Jadi perkara yang berlaku, saya sebut contoh kes LCS, 1MDB dan banyak skandal-skandal. Kita lihat bagaimana ketirisan duit ataupun dana yang seharusnya dapat mengkayakan rakyat, dapat membantu pembangunan yang very simple, katakanlah pengangkutan, kesihatan, pendidikan. Tapi ke mana dana itu? Dan perkara itu bukan tidak ada dahulu, cuma dia timbul pada waktu ni sebagai satu kanser yang sudah tidak boleh diterima kerana barah itu membawa maut dan dia boleh merosakkan generasi. Jadi pada hari ini saya percaya bahawa apa yang berlaku pada kita ketika kita melihat banyak kes-kes mula diketengahkan dan timbul keberanian rakyat untuk ke depan melaporkan isu-isu rasuah yang berlaku yang sebelum ini puluhan tahun ditutup adalah satu bentuk healing crisis yang kita perlu hadapi dengan penuh sabar, beraccountability dan bersama-sama membetulkan keadaan itu berdasarkan apa saja kapasiti yang kita ada. Jadi kita in a very simple sentence saya kata kita kena betulkan yang biasa dan biasakan yang betul semula. Jadi tidak lagi boleh menerima setelah kita tahu ada implikasi. Ada orang dia rasa bila kami turun ke lapangan contohnya, rasuah bahasa sebanyak di lapangan. Paling kita tak boleh percaya adalah orang tak faham apa itu rasuah pun. Sebab perkara itu di-sugarcoatkan dengan perkara-perkara yang dilihat seperti sedekah, hadiah yang sangat menjadi budaya di dalam semua agama. Sesuatu yang baik. Hingga kita tak perasan apabila intangible corruption itu ada seperti contoh favoritism, cronyism, nepotism, conflict of interest yang boleh membuka ruang-ruang begitu, rupa-rupanya adalah penyebab utama pintu rasuah itu terbuka, masuklah kepada bribery dan corruption lain yang lebih besar lagi. Jadi ini adalah satu bentuk evolusi yang berlaku di dalam seluruh dunia ketika kita sudah mempunyai informasi merentas sempadan. Betul. Jadi semua boleh menilai yang mana betul, yang mana salah, yang mana yang menguntungkan, yang mana yang merugikan. Jadi apabila rakyat sudah mula merasa dan mula boleh membuat perbandingan sama ada antara sesama masyarakat di dalam Malaysia atau sesama negara, itu yang kita mula membuka mata. Kami lihat bahawa ini implikasi. Mula dapat lihat perbandingan kalaulah kita dapat selamatkan dana ni, di mana kedudukan kita. Okay, bercakap tentang kedudukan indeks tadi contohnya. Alhamdulillah pada tahun ini tahun 2025 kita meningkat. Okay, kerana meningkat lebih baik. Lebih baik, menjadi lebih baik. Progres itu kita kena iktiraf. Itu menunjukkan bahawa inisiatif yang di-announce oleh pihak kerajaan dan juga dilakukan, contoh Fiscal Responsibility Act, amendment to Audit Companies Act 2024, dan juga inisiatif yang dijanjikan tentang penubuhan Ombudsman dan juga Freedom of Information Act yang insya-Allah tahun ini dia tema-tema reformasi kita, dia memberi harapan kepada dunia bahawa Malaysia ni sebuah negara yang semakin boleh dipercayai. Okay. Tetapi kita baru satu takuk kecil sahaja. Dia banyak belum lagi dapat memanifestasikan transformasi sebenar. Betul. Yang mahu dilihat dan dirasai oleh rakyat. Dan saya rasa kita kena establish di sini bahawa at the end of the day dia bukan tentang perkara yang dinaratifkan
kepada rakyat, tetapi perkara yang benar-benar sampai dan dapat dinikmati, dapat dirasai. So ini adalah satu perjuangan yang sangat panjang. Betul. Saya sebagai sebuah gerakan rakyat, saya melihat bahawa ini tanggungjawab kita bersama untuk melihat bahawa perubahan dan reformasi yang nak diadakan itu adalah tanggungjawab kita juga. Betul. Tanggungjawab kita juga setelah kesedaran itu datang bahawa something is not right. Dan kalau kita biarkan keadaan ini berlaku, kita boleh jadi seperti negara-negara lain seperti Greece dan sebagainya, tiba-tiba collapse terus. Dan ketika rakyat tidak faham apa yang sedang disampaikan, itu juga menjadi satu masalah. Jadi bercakap tentang tajuk tadi, Kak Yat nak sentuh sikit bahawa cuba kita tanya diri kita sendiri. Sekiranya kita betul-betul nak membina sebuah Malaysia Madani, sejauh mana kita faham erti Madani itu sendiri. Jangan tanya sekadar rakyat. Kita tanya ahli-ahli parlimen kita. Pemimpin faham sendiri ke atau tidak? Betul. Bahawa mereka harus bergerak di atas rukun Madani. Dalam melaksanakan daily affairs mereka sebagai wakil membawa mandat rakyat. Terima kasih Kak Yat. Saya suka tadi bila Kak Yat katakan, kita bukan nak bercakap tentang myopik saja atau dalam satu terowong saja. Kalau rasuah tu orang politik saja. Ia actually budaya masyarakat itu sendiri yang sudah tertanam lama dan sudah jadi kanser atau bara yang perlu dibetulkan daripada punca, bukan daripada hanya tengok kes satu persatu. Dan kita akan kupas lanjut Kak Yat. Saya nak balik kepada saudara Faizal. Kita bercakap tentang reformasi, dan reformasi yang dibawa oleh Rasuah Buster ialah you attack the core. Corruption is the mother of all evil. Tetapi untuk bersih pula, mereka menginjak lagi tinggi konsepnya. Kita bercakap tentang pilihan raya, kita bercakap tentang institusi, kita bercakap tentang civil liberties. Itu konsep-konsep yang pada rakyat, setengah rakyat lah. Macam kita yang ada latar belakang undang-undang, yang ada exposure politik, memang kita rasa satu benda yang besar yang perlu dilakukan. Tapi bersih sendiri, selama berapa tahun dah tertubuh? 20 tahun dah tahun ni. Kita ada dulu perhimpunan bersih dan sebagainya. Sejauh mana setakat ini yang Tuan Faizal rasakan perjuangan bersih daripada segi reformasi, tiga aspek itu telah tertanam di Malaysia? Baik, yang pertama kalau kita nak sebut tentang reformasi secara spesifik berkaitan dengan pilihan raya, sebenarnya bagi bersih ada penambahbaikan dalam konteks counting dan juga dalam konteks operasi pilihan raya. Kalau saya nak sebut, sejak 2018 SPR membenarkan NGO untuk participate sebagai observer secara rasmi lah. Malah sejak itu sampai hari ini pun dibenarkan, dan itu membuka ruang kepada NGO, pelbagai NGO lah, untuk datang melihat sendiri kiraan undi dan sebagainya. Sebab itulah hari ini kalau sebut tentang reformasi pilihan raya, tidak ada lagi kita dengar tentang pengundi hantu. Susah nak dengar lah. Susah nak dengar lah. Ataupun tiba-tiba ada hidup balik kan. Ataupun tiba-tiba ada peti misteri datang, tutup lampu tutup lampu, blackout, semua tak ada. Sebagainya. Malah in fact sudah jarang dengar. Sudah jarang dengar. Malah in fact kalau kita tengok dalam contohnya sendiri pilihan raya kecil kan, kiraan undi di satu kawasan pun Facebook contohnya ataupun social media SPR dia buat live. Jadi kita rakyat kita boleh tengok kiraan tu dibuat secara valid ataupun secara legit, sah lah. Kemudian ada sistem pacar yang lebih baik, petugas pilihan raya ataupun petugas calon itu sendiri pun lebih baik. Jadi secara umum kalau kita nak sebut tentang isu ini yang melibatkan operasi, malah kita ada juga indelible ink kan, ataupun dawat kekal. Itu yang diperjuangkan oleh bersih. Kemudian peti undi pun, kalau dulu tahun 90s tak saya, peti undi tu memang tertutup, covered, tak nampak dalam. Mungkin ada budak dalam tu pun kita tak tahu kan. Tapi hari ni kita nampak peti tu sinar. Jadi kita tak nampak lah tiba-tiba ada pertambahan dan sebagainya, ketahuan dan sebagainya. Jadi itu part tu memang kita akui sudah ada penambahbaikan. Malah kita boleh juga lihat dalam result pilihan raya kecil di negeri pembangkang pun, pembangkang boleh menang bergaya sukar untuk kerajaan menang. Itu menunjukkan ada. Adakah dulu
Apa sebenarnya trend dulu tu yang membawa kepada bersih, membawa isu-isu kecil-kecil begini? Apa senarionya dulu-dulu? Setengah rakyat tak tahu, saya tahulah sikit-sikit, tapi kadang tu kita ingat urban legend je, betul ke tak kan? Suatu dulu malah in fact sebelum saya bersih sendiri pun, waktu kita di kampus, kita selalu mendengar tentang electoral roll ataupun daftar pemilih yang tidak kemas. Contohnya orang boleh undi 2 kali disebabkan tidak ada dakwah kekal. Kemudian adanya disebut tentang pengundi hantu. Jadi terlalu banyak benda tu disuarakan. Dan juga tanpa menafikan juga isu yang berkait juga dengan isu persempadanan pilihan raya. Itu saya akan tanya soalan tu on its own later. Yang mana kita tahu sebelum 2018 Barisan Nasional menang 2/3. Jadi kalau kerajaan menang 2/3, valid, solid 2/3 dengan parti dia boleh buat apa saja termasuk pindah perlembagaan untuk tambah kursi parlimen dan endorse persempadanan pilihan raya lah. Jadi kita tahu, malah kalau kita tengok politik Malaysia ni, dia ada orang kata teori pendelum. Kalau pilihan raya A pemakan kuat, next mesti pemakan lemah. Tiba kuat balik, lemah balik. Ini yang teori ni yang kita boleh relate dengan persempadanan pilihan raya yang tidak adil. Contoh kalau kita tengok dulu tahun 1990 lah, kita nak ejak jauh sangat. Kita pun generasi bukanlah yang tua sangat kan. Milenial kan. Milenial lah. Tahun 90, contoh tahun 90 Pemakang agak kuat waktu tu, pas dengan 46. Waktu tu Razak Semen keluar daripada UMNO, tu 46, adanya Tengku Razali. Waktu tu khususnya di Pantai Timur lah, arwah Tunku Nik Aziz jadi Menteri Besar. Kuat lah waktu tu Pemakang di Pantai Timur lah, pas waktu tu. Tapi kemudian masuk tahun 95 agak bermasalah. Kemudian tapi tiba-tiba tahun 1999 naik balik Pemakang sebab isu reformasi. Tapi bila masuk PRU 2004 agak bermasalah balik sebab ada persempadanan 2002. Waktu itulah yang malah secara fakta kita boleh lihat lah, tahun reformasi 1999 itu more than 60% Malay undi Pemakang lah, Barisan Alternatif. Tapi waktu itulah kita lihat tahun 2002 kursi Chinese tu diberikan lebih banyak lah. Itu taktikal politik lah waktu tu. Akhirnya kesannya ialah 2004 Pemakang kalah teruk di banyak tempat. Waktu tu 2004 hanya Datuk Wan Azizah saja kot menang PKR di Pantai Bawah, itu pun tipis. Itu masa Pak Lah ya, zaman Pak Lah. Ya. Tapi mainly sebab salah satunya ialah faktor persempadanan pilihan raya 2002. Gerrymandering itu berlaku. Tapi bila tahun 2008 bila Chinese vote swing, backfire kepada BN balik. Jadi itulah kita sebut teori penolong tu. Yang mana kalau kita lihat itu secara spesifik data tu make sense. Tapi selepas 2008 teori penolong tu tidak berlaku. Pemakang terus kuat sebab apa? Sebab BN tidak dapat 2/3. Jadi BN tak boleh nak buat readjustment kawasan pilihan raya, melainkan hanya adjust lukisan sepadan sikit-sikit saja. Dan itulah sampai hari inilah tidak ada persempadanan pilihan raya, tidak ada pertambahan kursi parlimen sejak 2008 itu. 2008. Maksudnya sejak 2002 lah. 2002. So 222 kursi parlimen tu sejak 2002 lagi. Ya, sampai sekarang tak. Lebih daripada 20 tahun lah. Ya, betul. Lebih daripada 20 tahun. Okey, baik. Itu dia sekali itu pembuka minda kita untuk soalan pertama, round pertama. Untuk persaingan kedua ini, Kak Yat, kita bercakap tentang, yelah, ni dah nampak macam kalau Kak Yat saya cakap pasal rasuah. Kalau tapi kita boleh intermingle juga, kan? Boleh campur-campur kan, Kak Yat, kan? Boleh. Saya tengok Kak Yat boleh cakap apa saja, besar pengetahuannya. Jadi kita cakap tentang rasuah jugalah, ya. Kalau rasuah ini, kita tengok tadi Kak Yat kata dulu memang tak nampak sangat, sekarang lagi besar. Dan Kak Yat kata ada kesedaran rakyat itu untuk ke depan, untuk apa itu, laporkan isu-isu rasuah itu. Cuma daripada segi kita nak bercakap panas sikitlah, SPRM. Dulu dan sekarang. Saya berada dalam kerajaan dulu, Jabatan Peguam Negara. Dulu saya ingat susah kita nak tangkap jerung-jerung ni. Kita dapat sikit-sikit kes-kes BPR yang kes-kes 5,000, 10,000 sebab BPR itu
ditunjangi sebagai agensi kerajaan, bukan satu Suruhanjaya. Disebabkan itu mereka tukar jadi Suruhanjaya. Dan sekarang Suruhanjaya SPRM pun juga, pada saya walaupun adalah perubahan sikit, tak adalah ikan bilis sangat tangkap juga jerung, tetapi masih lagi tainted atau diselubungi oleh isu dikawal orang politik. Rasuah buster, kalau boleh respon kepada notion tersebut. Ini isu yang sangat besar dan penting. Liana, saya percaya juga Faisal boleh setuju dengan Kak Yat bahawa tidak ada satu pun institusi should remain unchecked. Okay. Terutamanya kita bercakap tentang manusia dan kemanusiaan. Dan dalam hal ini, sebagai sebuah institusi, mereka juga mempunyai pegawai-pegawai yang ramai pada pandangan saya yang melaksanakan tanggungjawab dengan penuh integriti dan beraccountability. Tetapi mana-mana institusi tidak akan lepas daripada misconduct ataupun perkara-perkara yang mungkin menyalahi tugas dan tanggungjawab mereka. Dan situasi yang berlaku sekarang, kita katakan bahawa walaupun kita melihat ia adalah sebagai sebuah Suruhanjaya dan kita berharap kepada kewibawaan dan kredibilitinya, kita kena faham bahawa lantikan soal appointment terutamanya oleh pihak Perdana Menteri sebuah entiti eksekutif, itu telah menimbulkan satu yang jelas menunjukkan bahawa influence eksekutif itu ada di dalam lantikan dan kita menghadapi masalah kebebasan dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai sebuah Suruhanjaya sekalipun. Di sinilah yang menimbulkan persoalan sehingga ke hari ini, di mana kalau saya boleh kongsi dengan Liana dan para penonton, selain daripada gerakan rakyat Rasuah Busters pada 2021 juga, kita berada sebagai Sekretariat Kumpulan Rentas Parti Parlimen Malaysia. Dan di dalam Kumpulan Rentas Parti Parlimen Malaysia berkenaan integriti, governance dan anti rasuah, ia dianggotai oleh ahli-ahli parlimen dan Dewan Negara di kalangan kerajaan dan pembangkang. Juga masyarakat sivil, juga pakar-pakar. So rakan-rakan kami di dalam Kumpulan Rentas Parti Parlimen berkenaan, kita mengangkat cadangan reformasi institusi yang perlu diprioritaskan, perlu diberi keutamaan untuk kita bawa satu perubahan berimpak tinggi kepada negara kalau kita benar-benar nak melawan rasuah. Salah satunya adalah reformasi SPRM. Kerana bila kita cakap melawan rasuah, kita nak lihat bahawa institusi itu is whiter than white. So jadi inilah sebenarnya keutamaan yang seharusnya negara ini beri perhatian paling penting. Kerana persepsi dan public confidence amat bergantung kepada siapa yang melaksanakan tanggungjawab mencegah, membantras, mendakwa dan melakukan penguatkuasaan untuk kita mengekang isu-isu berkaitan dengan rasuah, untuk kita menyelamatkan negara kita daripada terus bocor, kan, kerana tersekatnya kerana adanya influence lain di situ. Dan apabila kita bercakap tentang influence ni, Liana, bermakna macam saya sebut tadi, kita tak boleh biarkan dia remain unchecked. Dan kita tak katakan bahawa tidak ada satu oversight body yang turut memerhatikan SPRM, tetapi adakah mereka mempunyai kuasa sepenuhnya untuk menyiasat dan mengambil tindakan terhadap apa-apa laporan yang dikeluarkan terhadap SPRM. Daripada situlah kumpulan rentas kami ini, dan baru-baru ini kita bersama Bersih mengeluarkan kenyataan juga dan rakan coalition rakan CSO yang lain tentang bagaimana reformasi SPRM itu harus berlaku. Terutamanya ketika negara berdepan dengan satu situasi yang cukup besar yang sebenarnya pada pandangan Kak Yat, macam mana kita nak letak kedudukan terbaik CPI pada 2033 sekiranya isu ini kita tidak address. Dan ini akan mengganggu progress. Kita tak progress, Liana, kita regress. So the elephant in the room is the appointment, pelantikan. Appointment, independency of the independency. Accountability itu independence itu perlu dikaitkan bersama dengan accountability. Correct. Bermakna Suruhanjaya yang independence tetapi perlu accountable juga kepada tindakan mereka, dan oversight. Tidak boleh ada
kuasa yang tidak terbatas atau tidak disemak. Baik Kak Yat, saya nak tanya tadi, kalau kita tahu isu berkenaan dengan Ketua Pengarah SPRM ini, yang melantiknya ialah Perdana Menteri, ya, dan diberikan nama kepada yang Tuan Agong. Cuma baru-baru ini ada satu carangan reformasi institusi boleh dikatakan yang dibawa oleh kerajaan untuk mengasingkan pendakwa raya dan juga peguam negara. Dan lantikan mereka itu, cadangan reformasi yang dibuat ialah bukan lagi dilantik oleh Perdana Menteri. Dilantik oleh diberikan nama oleh Suruhanjaya SPKP. SPKP bukan Suruhanjaya, SPKP iaitu daripada kerajaan sendiri, Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan, dan seterusnya dibawa ke Majlis Raja-Raja dulu, dan seterusnya dibawa kepada Yang di-Pertuan Agong untuk di-endorse atau dipersetujui. Tiada lagi elemen eksekutif di situ. Cuma eksekutif mula dekat SPKP lah, tapi SPKP pun a bit yalah, kita boleh argue di situ, tapi ada sedikit pembaharuan. Dan saya difahamkan CSO ramai yang menentang reformasi ini. Boleh kita faham kenapa? Pada saya, kita memang tak nak lah PM lantik, tapi apa mekanisme yang betul-betul ideal pada bersih, sebab yang peguam negara dan pendakwa raya ni pun bersih ada isu. Okey, baik. Mungkin saya nak cerita sikit sejarah ya. Sebenarnya spirit Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dulu pun, latihan itu bukan dibuat oleh Perdana Menteri, tapi dibuat oleh SPKP kepada Agong dan kemudian dilantik. Cuma pada tahun 1960 pindahan perlembagaan itu dibuat, meletakkan Perdana Menteri melantik peguam negara waktu tu. Melantik atau memberi cadangan? Memberi cadangan. Memberi cadangan nama lah. Tapi yelah, practically lebih kurang melantik lah. Cuma sebab waktu itu konteksnya ialah untuk meletakkan peguam negara itu ada accountability kepada Parlimen. Okay. Tapi selepas itu tahun 80 tidak ada lagi accountability sebab dulu waktu awal-awal kerajaan tahun 60 dulu dibuat ialah peguam negara itu sama level dengan menteri. Dia peguam negara dalam sama dia juga menteri. Jadi dia bersifat politik. Tapi menariknya waktu itu, walaupun peguam negara itu bersifat politikal, kita tidak dengar isu-isu yang berkaitan dengan DNA, rasuah dan sebagainya. Malah in fact mungkin kalau zaman dulu rasuah di kalangan orang politik itu tidak besar macam hari ini. Tak je cancel lagi. Baru level 1 tahap pertama. Jadi mungkin Ya, mungkin ini yang menarik ni dah cancel level 4 ya. Kalau kita nak kaitkan dengan kajian Prof Terrell Gomez, dia menyebut bahawa barah ni berlaku sejak tahun 80-an bila kita masuk industrialisation, corporate dan sebagainya. Malah kalau saya boleh relate Tok nenek kita pernah cerita kalau dalam pimpinan Agung UMNO, PWTC dulu tahun 60-an, pimpinan UMNO yang datang tu semua cikgu. Tapi masuk 80-an tiba-tiba jadi corporate. Corporate mi segera tak tahulah kan. Jadi waktu itulah akhirnya rasuah mula diteladani ataupun dipelajari lah oleh orang-orang politik kan. Akhirnya menjadi kanser, akhirnya berlakunya bail out dan sebagainya. Waktu itulah malah sampai hari ini pun tidak dapat diselesaikan. Okey, balik pada persoalan tadi. Kita harus balance antara suara rakyat dan juga institusi-institusi tertentu. Antara faktor kenapa kita tidak bersetuju dengan aspek lantikan antaranya kerana tidak ada elemen institusi rakyat dalam konteks lantikan. Okey, kalau sebelum ni Perdana Menteri itu kita tak nafikan betul dia dipilih oleh rakyat. Kalau kita tak puas hati dengan AG, malah apa yang berlaku pada zaman 1MDB, kita tahu yang tukar AG ni Perdana Menteri contohnya. Jadi rakyat mengundi untuk menjatuhkan BN 2018. Tapi dalam konteks ini, kalau tidak ada lagi institusi rakyat yang ada kuasa untuk check and balance, termasuk juga dalam konteks lantikan pendakwa raya, apa lagi yang rakyat boleh buat kalau untuk menyatakan kemarahan? Sebab tu bagi kita bila sebut tentang aspek lantikan, okey fine, kita bersetuju bila Perdana Menteri tidak ada lagi kuasa untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong melantik pendakwa raya. Tapi sekurang-kurangnya ada elemen suara rakyat, institusi rakyat, iaitu legislatif, Parlimen. Jadi nama tu go through the Parliament first. Betul. Setidak-tidaknya jawatan kuasa Parlimen lah. Kerana jawatan kuasa Parlimen itu mereka ini bertindak atas dasar mandat rakyat. Ada accountability rakyat.
Jadi kalau tiba-tiba berlaku elemen pendakwa raya salah guna kuasa, pendakwa raya bermasalah, Parlimen boleh atas nama institusi rakyat boleh stand up, take action untuk check and balance pendakwa raya. Jadi itu core keutamaan kita lah. Kerana kita dalam sama kita juga khawatir kalau tidak ada elemen suara rakyat ini, mungkin ada institusi tertentu, mungkin kalau SPKP, kalau kita sebut tentang deep state dan sebagainya, akhirnya apa saluran untuk rakyat bersuara untuk menukar ataupun menggantikan pendakwa raya kalau terpalit dengan kes kita tertentu. Tapi kita ada the last bastion, iaitu Majlis Raya Raja dan Agong sendiri. You don't think they can function to stop? Actually, bila sebut tentang function, dia ada banyak interpretation. Orang boleh kata function itu bersifat seremonial, ataupun function yang mungkin tidak terkait dengan enforcement yang sepatutnya lah. Jadi sebab itulah at the end of the day bagi kita, sebab tu kalau kita tengok model yang ada ialah setidaknya kita ada balance. Maksudnya pelantikan tu kekal dalam konteks yang Tuan Agong, Raja-Raja Melayu itu kekal, tapi kita patut harus appreciate lah. Ya, itu kita appreciate sebab kita ialah negara raja berperlembagaan. Correct. Tapi perlu ada elemen tambahan. Ini kita sebut tentang elemen tambahan. Yang institusi rakyat itu. Institusi rakyat Kalau boleh saya tanya Kak Yat, just because very interesting ni, because baru je fresh daripada oven, tidak boleh di kerajaan tarik balik, kita nak tahu what is the ideal. Kalau kita tengok model negara lain, yang paling dekat, Singapura, Indonesia. Kalau tengok Singapura lah, kalau kita tengok the Westminster punya ni, ada satu model yang bersih rasa perlu diikuti. So of course when we talk about ideal is one thing, tapi when talk to practicality and the readiness of the demokrasi tu is a separate thing. Jadi model mana, negara mana yang bersih rasa paling ideal untuk Malaysia ikuti? Okay, actually kita pun ada konteks kita. Maksudnya kalau kita buat perbandingan pun bukanlah kita akan ikut 100% model sebuah negara. Saya ambil contoh kalau di UK itu memang sudah ada separation AG dan juga PP. PP itu mungkin disebut tentang Crown Council for Prosecution. Saya lupa lah istilah dia. Okay, dalam konteks ini adanya elemen accountability sebab AG itu dia akan ataupun dia wajib untuk menjawab sebarang persoalan berkaitan pendakwaan yang bukan under supervision dia, tapi yang dia boleh superintend pendakwa raya ni, yang council ni. Dalam konteks hari ni bila sebut tentang aspek lantikan ataupun dalam konteks bil yang dibentangkan, masalah yang berlaku ialah tidak ada elemen check and balance. Apa ruang untuk Parlimen tanya soalan kepada pendakwa raya kalau ada kes yang berlaku hari ini. Untuk AG, okay, tidak ada masalah. Kita separate, total separation. AG itu biarlah lantikan kerajaan sekalipun, sebab kita faham kerajaan perlu lantik siapa yang dia nak untuk advise isu-isu undang-undang dan sebagainya. Tapi dalam konteks pendakwaan, terutamanya melibatkan isu-isu rasuah, isu jenayah lah senang cerita, perlu ada elemen-elemen seimbang. Betul, kebebasan, tapi seimbang tu yang tidak ada. Sebab itulah selain daripada lantikan yang saya sebut tadi, kita juga meneroka isu bagaimana Parlimen boleh memanggil pendakwa raya itu. Tapi pendakwa raya di UK for example, adakah tertakluk kepada scrutiny Parlimen atau lantikannya melalui Parlimen? Dia basically lantikan dia bukan direct Parlimen, tapi dia ada elemen accountability selepas itu, ya, betul. Jadi apa yang bersih mahukan? Is it lantikan? Sebab saya rasa kalau terlampau banyak, you have too many people yang akan appoint, it will be troublesome for lantikan itu sendiri. Tapi kalau disemak imbang melalui accountability, adakah suatu yang bersih boleh tu? Maknanya lantikan tu kita keluarkan Perdana Menteri, SPKP ke Majlis Raja ke Agong, dan selepas itu kerja je disemak imbang di Parlimen. Maknanya Parlimen boleh panggil sendiri pendakwa raya tu, dan itu, is it something that you can accept? Bagi kita dalam konteks lantikan itu perlu ada elemen tambahan sebenarnya, sebab tadi saya sebut balik kepada isu institusi rakyat. Okey, sebab kalau lantikan itu tanpa institusi rakyat, kita khawatir
pendakwa raya yang dilantik itu tidak memikirkan tentang bertanggungjawaban kepada rakyat. Okey. Aku dilantik oleh organisasi tertentu, accountability aku hanya answerable kepada mereka yang melantik aku saja. Kita tidak mahu mindset itu berlaku lah. Kita nak supaya pendakwa raya yang bakal dilantik itu ada mindset anything happen, parlimen yang back through nama saya, dan parlimen akan accountable kepada saya. Jadi itu penting untuk pastikan adanya elemen suara rakyat tadi saya sebut, untuk vet through nama-nama yang kita beri. Vet through dan in fact berkaitan dengan kaedah, kita boleh bincang sama ada nak bincang secara terbuka dalam parlimen ataupun tertutup dalam jawatankuasa. Sebab kita pun bagi bersih lah, kita pun harus balance. Kita tidak mahu jawatan pendakwa raya ini menjadi jawatan politikal. Apabila diperdebatkan dalam parlimen, tiba-tiba perlu saya rasa it will open another kind of warm altogether kan. Ya, itu pun tak boleh juga. Tapi satu bagi kita, bila how do you want to balance it? Satulah kita mencadangkan supaya setidak-tidaknya ada jawatan kuasa bipartisan. Parlimen, mungkin komposisinya melibatkan 10 orang ke pelbagai parti duduk untuk bincang juga nama. Tapi model ini tidak pernah ada lagi di negara lain. Daripada segi lantikan, daripada segi semak dan imam saya pernah dengar. Cuma bila Bersih utarakan daripada segi lantikan kena lalu, itu pada saya sedikit luar biasa, sebab selalunya orang akan semak imbang ketika menjalankan tugas, tapi ketika lantikan, bila dah ada parti politik macam sekarang kita polarize dan kita nak go through that, orang ni nak AG, orang ni nak pendakwa raya macam ni, orang ni sampai sudah saya rasa tak sampai pun agung tu. Tapi tak apa, kita faham. I think yalah, sebagai CSO kita akan minta yang terbaik untuk negara. Cuma daripada segi practicality dan dynamic politik itu sendiri, sama ada itu satu yang praktikal untuk dilakukan. Pada saya, pandangan saya sendiri, the fact that Perdana Menteri tidak lagi melantik dan totally out from the picture, saya rasa itu pun sudah ada sedikit penambahbaikan yang saya rasa kita boleh bergerak lagi selepas itu. Kak Yat, kalau kita cakap tentang reformasi institusi, bila kita cakap pasal rasuah tadi, sebab kena balance kita juga tak nak budaya rasuah itu mengakar dalam negara, dalam masyarakat, tetapi juga kita kena tahu rakyat juga kena setia kepada institusi. Setia kepada prinsip-prinsip kenegaraan itu. Sebab sekarang apa yang diajar oleh orang politik ialah kena setia dan taat kepada parti, setia dan taat kepada pemimpin. Pandangan Kak Yat sendiri daripada segi CSO, seorang yang bebas daripada elemen partisan, konsep politik kenegaraan bagi menolak rasuah di kalangan masyarakat. Baik, saya sentuh sikit yang tentang apa yang dinyatakan oleh Bersih sebentar tadi. Di pihak Rasuah Busters, tugas kami antaranya yang paling sukar adalah menterjemahkan reformasi institusi itu dalam bahasa marhain, dalam bahasa saya sendiri. Betul. Katakan. Jadi dalam memperkatakan tentang AGPP tadi contohnya kan, separation of power. Mungkin tadi perbincangan yang kita tengok tu adalah nampak kenapa perlunya suara rakyat di situ kan. Suara rakyat di situ. Tapi kita kena lihat juga ruh perlembagaan itu dibina, diadakan semenjak kata Suruhanjaya REIT 1956 itu, bagaimana adanya demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Jadi bercakap tentang bagaimana Bersih dan rakan-rakan gabungan termasuk Rasuah Busters, kenapa kita menekankan apa yang Faisal nyatakan tadi adalah kerana institusi diraja itu atau yang di-Pertuan Agong itu perlu dikekalkan neutralitinya dan tidak secara direct terlibat dalam lantikan tadi tanpa di-review oleh institusi rakyat itu sendiri. Bila cakap tentang institusi rakyat, mungkin ada sesetengahnya merasakan bahawa parlimen itu penuh dengan orang politik. Tapi ini yang kami tekankan, bahawa kita bercakap tentang institusi yang review dulu cadangan calon pendakwa raya sebelum kita hantar kepada bodi bicara yang di-Pertuan Agong. Sekarang yang berlaku adalah daripada SPKP kepada Majlis Raja-Raja terus kepada yang di-Pertuan Agong. Jadi yang kami cadangkan adalah tripartite approach. Maknanya kita ada semak imbang di peringkat rentas
parti. Rentas parti. Di situ maka kita boleh argue, dan veto yang dilaksanakan adalah bukan mencadangkan nama baru. Maknanya mudah kita balik kepada roh perlembagaan. Dan itu menjadikan bahawa raja itu melihat kepada sebagai paksi kestabilan. Apabila ini telah dibawa oleh mereka yang bertanggungjawab memilih, maka agung melaksanakan discretionnya kepada apa yang telah dibincangkan di peringkat suara rakyat itu sendiri. Sebab itu walaupun nampak seperti banyak, yes, purposely rakan masyarakat sivil mahukan multi-layer accountability ini berlaku. Kalau tidak, Liana, isunya adalah kita balik kepada isu kebebasan dan influence. Sebab itu antara yang kita tekankan di sini adalah kalau kita nakkan SPKP itu sebagai antara pihak yang mencadangkan nama, lihat komposisi mereka adakah perlu dirombak. Kalaulah lantikan itu masih berlaku berdasarkan influence politik atau eksekutif atau mana-mana individu dan pihak, maka kita reinvent kepada perkara yang sama. Sedangkan yang kita nak pindah ni perlembagaan. Sekalipun kita nak pindah perlembagaan, memang kita tidak harus lari daripada roh perlembagaan itu sendiri. The intention of the perlembagaan sejak mula ia ada, iaitu membalancekan, menserasikan antara demokratik, kuasa-kuasa yang ada. Betul, kuasa yang ada, demokrasi di parlimen dalam masa yang sama yang di-Pertuan Agong sebagai raja perlembagaan. Jadi di situ kita nak moving forward dan ke depan, dan merasakan bahawa if you want to do it, kita kena buat sehabis baik. Dan itu yang kami rasakan bahawa satu tindakan yang cukup baik dilakukan oleh pihak kerajaan ketika menangguhkan, tapi bukan sekadar menangguhkan, tetapi form komiti untuk bertindak dalam masa 3 bulan ini untuk melihat dan engage seramai mungkin pemegang taruh untuk turut sama berbincang bersama Jawatankuasa Khas Parlimen, Faisal. Dan lihat semua angle. Apa yang bersih, Rasuah Busters dan rakan-rakan kami bangkitkan, melakukan libat urus bersama dengan ahli-ahli parlimen dan sebagainya. Sebelum ni tidak dilakukan? Masa mula-mula nak table? Langsung tak dilakukan? Libat urus ada, tetapi selepas RUU itu keluar, ianya sesuatu yang perlu ditambah baik pada pandangan kami. Jadi ketika libat urus telah diutarakan semua ini, mereka tidak incorporate. Sesuatu yang dibincangkan telah pun kita respon sebaik yang mungkin, tetapi mana-mana pindaan atau RUU, kita memang kena tengok RUU-nya dulu. Correct. Barulah kita boleh react. Walaupun pandangan telah diberikan, libat urus telah diadakan untuk semua, ombudsman dan sebagainya, tetapi selepas RUU itu ada, barulah itu yang real first step untuk tengok bahawa ini yang akan dibincangkan dan akan dibentangkan. Dan sebab itu dalam apa saja bentuk RUU, pihak kami sentiasa menggesa kerajaan terutamanya untuk memberi masa yang cukup kepada ahli parlimen, kepada masyarakat sivil yang pada saya tidak ada niat lain, Liana, kecuali sudah penat-penat buat semua, takkan kita nak buat sesuatu yang tidak efektif, sesuatu yang akhirnya tak dapat dideliver berdasarkan intention penggubalan ataupun pindaan itu dibuat. Dan pindaan ini bukan berlaku 5 hari sekali. Dia berlaku setelah banyak 69 tahun menunggu. Dan baik, lebih dahsyat, kita buat yang baik. Betul. Dan lebih dahsyat lagi, yang hari ini mungkin saya dan Faisal tak nampak pun kesan ketika perkara sesuatu itu berlaku. Mungkin contoh kenapa Faisal memberi penekanan sangat tadi tentang how the pendakwa raya itu accountable. Ketika lagi 5-10 tahun, decisionnya adalah pengguguran kes. Keputusan yang dibuat oleh pendakwa raya itu akan di-question oleh siapa? Betul. Kan? Rakyat. Siapa akan menjawab? Dan bagaimana kita bolehkah mempersoalkan tentang perkara itu kalau he is not answerable to the parliament sendiri. Jadi ini adalah avenue pada kami yang perlu dilihat secara detail. Jawab kepada soalan itu, kita perlu berubah daripada retorik kepada realiti. Ini adalah perkara yang amat penting untuk bagaimana para pemimpin seharusnya melihat untuk membawa kesedaran itu bermula daripada kelompok
di kalangan wakil-wakil rakyat dan kemudian kesedaran diangkat di kalangan rakyat ataupun penyokong-penyokong mereka sendiri. Dan awareness itu harus ditukar kepada action. Daripada situ kita baru boleh tidak dipersepsikan bahawa ini hanya di peringkat retorik saja baru. So itu amat penting dan kemudian barulah mudah untuk kita komunikasikan kenapa perlunya polisi-polisi ini dilaksanakan oleh kami selaku wakil-wakil anda di parlimen. Jadi perkara ini saya rasa amat penting untuk kita lihat dan teliti dalam menjalankan amanah sebagai pemimpin yang diberi mandat oleh rakyat untuk kita membawa satu bentuk perubahan besar dalam negara sebagai legasi yang akan kita tinggalkan kepada generasi akan datang. Kita bercakap balik kepada tajuk kita, reformasi atau reform madani. Sebenarnya kita memang laungkan reformasi, tapi sebenarnya adakah madani yang kena reform? Soalannya juga ya. Yalah, saya tak nak nampak macam kita hargai apa yang mereka buat. Yalah, kalau kita bandingkan dengan kerajaan-kerajaan sebelum ini, saya rasa sedikit mustahil untuk nampak perubahan begini, tapi kita perlu idea dan perlu mendesak supaya benda ini berlaku baik untuk negara. Dulu Saudara Faizal pernah hadir di konti JPO dan ketika itu kita saya rasa baru setahun. Baru masuk setahun ya. Dan sekarang dah 3 tahun 3 tahun lebih. Saudara Faizal memberi rating kepada kerajaan madani ketika itu, rating D untuk reformasi. Tapi setelah 3 tahun mula-mula mereka buat reformasi ekonomi, subsidi dan sebagainya. I think that one they did well. Cuma reformasi institusi ni saya rasa ada kosmetiknya sebab they want to rush it untuk dapat apa rating Saudara Faizal daripada segi reformasi itu untuk kerajaan madani sekarang berbanding yang dulu? Okey, ini soalan cepumas lah tau. Ni namanya cepumas. Saya ingat kalau untuk rating ni insyaAllah kita akan keluarkan mungkin menjelang genap 4 tahun madani secara official. Tapi okey, baik, kalau kita nak sebut tentang reformasi, kita tak nafikan ada penambahbaikan, antaranya termasuk pengubalan Akta Perkhidmatan Parlimen. Kemudian baru-baru ni RUU pindah pelbagai untuk had tempoh. Tapi malangnya gagal untuk diluluskan. Kalau tak dia dah masuk tick the box tu. Kemudian separation lah, AGPP dan banyak lagi lah. Cuma saya fikir selain daripada reformasi institusi yang kita sebut tentang AGPP dan sebagainya, kita juga perlu melihat isu core yang hari ini menjadi perbualan yang tadi kita sebut tentang rasuah tadilah. Jadi satulah salah satu report yang bersih keluarkan ialah tentang agenda untuk kita reform SPRM. Tadi teacher Liana sebut tentang SPRM tu diangkat daripada BPR kepada Suruhanjaya. Itu satu benda yang baik. Tapi balik kepada dan bukan dilakukan dalam kerajaan ini, berlaku kira zaman Pak Lah tak silap saya. Zaman Datuk Seri Najib. Datuk Najib. Cuma isunya ialah walaupun dia naik taraf jadi Suruhanjaya, kuasa lebih besar. Tapi isunya ialah tadi kalau tengok Seksyen 5 Akta SPRM, latihan itu masih lagi melalui Perdana Menteri. Ketua Pusuruhanjaya SPRM dan kemudian di-endorse oleh Yang Tun Agong. Kemudian isu-isu accountability Parlimen itu tidak ada. Maksudnya dalam arti kata lain, kebebasan dan accountability itu masih lagi menjadi tanda tanya SPRM. Sebab itulah bagi bersih bila sebut tentang reformasi untuk rating yang lebih baik, kerajaan harus memberi penanganan kepada isu-isu ini. Bila sebut tentang isu rasuah, isu SPRM yang akhirnya menjadi question mark dalam konteks integriti SPRM. Tadi kita sebut tentang latihan, malah Perdana Menteri sendiri pun tak boleh nak elak daripada dipersalahkan kerana selagi mana Perdana Menteri berkuasa untuk mencalonkan nama, kalau rosak SPRM tu orang akan lihat Perdana Menteri lah yang menjadi punca kepada kerosakan. Tapi kalau selepas ini tidak ada latihan oleh Perdana Menteri dalam masa mudah je lah tapi diberikan kepada Parlimen dan sebagainya, jadi kalau ada isu-isu tertentu it's a blessing in disguise pada dia jugalah. Ya, betul. Jadi kalau ada isu tertentu, contohnya kes digugurkan ataupun kes tidak proceed, Perdana Menteri boleh berlepas tangan. Bukan lagi kuasa aku, tapi you may ask Parlimen lah, contohnya yang mencadangkan nama. Jadi itu yang lebih baik sebenarnya. Dan malah in fact kalau sebut tentang SPRM ni, tuntutan bersih jelas dalam konteks ini, isu-isu yang baru-baru ni berlaku, walaupun kita sebut tentang tuduhan. Sebab itulah penting untuk ada siasatan yang lebih telus, lebih baik.
iaitu Perubahan Suruhanjaya RCI untuk kaji isu SPRM. Kerana bila sebut SPRM ni, dia bukan hanya isu melibatkan pegangan saham, tapi juga tuduhan-tuduhan yang bagi kita berat, yang dikatakan sebagai network mafia korporat. Kemudian mungkin ada isu lain yang kita tak tahu. Jadi reform SPRM itu bermula dengan adanya RCI. Kerana apa? Kerana kita yakin dengan RCI itu nanti akan ada recommendation. Seperti mana RCI yang dibuat oleh Pak Lah dalam isu kehakiman sebelum ni, isu korek-korek tu. Dengan RCI itulah terbentuknya Suruhanjaya reform cadangan Akta, yang akhirnya Pak Lah menggubal satu yang disebut tentang Akta Suruhanjaya Latihan Kehakiman, GAC. Dan kita mengharapkan kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan RCI, dengan RCI itulah akhirnya kita akan adanya reform perbaikan SPRM. Melihat kepada masalah, penyelesaian dan recommendation. Betul. Jadi itu bagi bersihlah perkara penting untuk ditangani sebaiknya, selain daripada meneruskanlah reformasi yang tadi disebut tentang Ombudsman, Political Financing Act, kemudian disebut tentang Freedom of Information, AGPP dan sebagainya. Itu saya rasa seorang mana yang Saudara Faizal dulu masa mula-mula masuk ke sini, ini yang diminta. AGPP, apa lagi, 2 penggal juga kita minta, ya. Dan sedikit sebanyak selepas 3 tahun dah ada lah yang tik, walaupun baru ni sangat-sangat menduka citakan dua undi tak cukup. Tapi mereka akan table balik, saya dengar. Cuma yelah, pada saya ramai yang mengatakan bersih ni apa lagi, daripada satu ke satu hari tu minta ni sekarang. Itulah CSO. CSO akan tetap demand untuk lebih baik untuk negara. Dah ada tick the boxes pun, ada lagi. The next big thing would be reformasi SPRM, saya rasa yang kita perlu desak, dan mungkin berinjak daripada, kalau keputusan, kalau PM sendiri mendengar, saya tak tahu kalau dia mendengar atau rakan-rakan penasihat dia mendengar, kalau boleh kita teruskan RCI itu atau startkan RCI itu, sebab ini satu institusi yang sangat bertunjang kepada rakyat. Ya, macam yang kita cakap tadi, corruption is the mother of all evil. Jadi itu saya rasa kita menginjak ke sejam dah. Banyak yang kita kupas-kupaskan. Kita masuk ke segmen yang ketiga, segmen terakhir, segmen inspirasi. Untuk segmen inspirasi ni selalu kita bercakap tentang Malaysia yang kita harapkan, ya. Kita dah penat ni 69 tahun ni. Kita ingat Malaysia baru boleh tukar, yalah. Tapi ada juga isunya yang mengatakan kadang tu kita penat, kita rasa parti politik atau kuasa politik ni dah, yalah, ada yang baik, ya. Saya tak boleh nak cakap kan, kita kata semua orang politik tu jahat tu, siapa pula nak masuk politik, orang jahat je masuk pula kan. Kita tak boleh nak cakap semua jahat, ada yang baik. Tetapi majoritinya sekarang tengah mabuk kuasa dan sebagainya. Kita pun dah rasa penat dan takut negara kita ke depan bagaimana. Jadi inspirasi rasuah buster. Saya tak nak cakap pasal rakyat, saya nak cakap rasuah buster kepada pemimpin politik yang mendengar ni. Apa inspirasi rasuah buster untuk Malaysia yang lebih baik? Baik. Kita sepatutnya betul-betul menghayati rukun negara. Kalau dalam topik yang kita sebut tadi adalah tentang reformasi institusi, rukun negara kita itu terbina selepas satu insiden besar. Correct. Dalam negara kita. Insiden yang boleh meruntuhkan dan boleh menyebabkan Malaysia tu boleh hilang daripada peta dunia. Tetapi kerana rukun negara kita menyebut kedaulatan undang-undang. Dan apa yang Rasuah Busters bersama rakan-rakan kami lakukan, sebab kita nak membuktikan bahawa undang-undang itu tidak harus bertuan. Sebenarnya ni bukan cerita Aladin. Siapa dapat lampu tu, dia gosok-gosok, orang tu akan taat kepada dia. Kan? Apabila saya kata undang-undang ni tidak ada tuan, bermakna kita kena tahu bahawa ia sesuai pada semua orang, tidak ada 2 darjat dan sesuai pada semua keadaan. At the end of the day, yang kita harapkan ketika rakyat melantik para pemimpin adalah mereka melaksanakan tanggungjawab itu dengan ikhlas. Siapa kata apabila kita berada dalam mana-mana parti politik, kita tidak ada kepentingan tertentu. Kalau saya orang Islam, kita orang Islam, mestilah kita ada kepentingan tertentu ketika kita bercakap. Tapi kita tak boleh melihat kepada satu sudut sahaja. Sebab kita hidup dalam masyarakat.
terutama Malaysia, uniqueness dia adalah masyarakat majmuk. Fokus yang harus kita lakukan adalah bagaimana untuk menghidupkan dan memakmur dan mengharmonikan rakyat. Kita sepatut reboot harmoni berdasarkan undang-undang yang ada. Undang-undang tak boleh jadi kosmetik. Kedaulatan undang-undang tu sepatutnya meletakkan bahawa no one is above the law. Yang kita bincang tentang reformasi adalah bagaimana kita tengok the other side of it, betapa orang menggunakan politik untuk mendapatkan kuasa. Dan apa yang masyarakat sivil, macam Teacher Liana cakap tadi kan, ni nak minta apa lagi kan. Kami adalah satu mekanisme seimbang yang paling rapat dengan rakyat. Kalau kita cakap the third force, itulah dianya. The third force. Dan saya setakat hari ini, rakan-rakan yang bersama dengan Rasuah Busters, kita tidak ada niat lain ketika mengemukakan cadangan, walau macam mana meticulous, tedious dan sebagainya, ia tidak bermaksud ancaman. Betul. Bahawa kita tak suka kerajaan ni, kita tak suka parti politik ni. Tetapi kami tahu bahawa anda itu akan bertukar YB sekalian kan pada bila-bila masa. Tetapi akibatnya akan pergi kepada kami rakyat. Jadi sebab itu ketika kita mengubah satu-satu undang-undang, dia bukan kerana temporary measures yang kita buat. Kita perlu melihat, walaupun Rasuah Busters dan rakan-rakan kita kata segerakan reformasi, segerakan dengan struktur yang terbaik. Bermakna kalau kita dia macam ni lah, biar lambat asal selamat. Kan, bukan sekadar laju, bukan kita nak biar laju tetapi selamat. Dia jangan lambat selamat, biarlah upgrade, cepat, selamat, tepat, betul. Apatah lagi kita berada dalam kerajaan yang dahulunya turut memperjuangkan apa yang masyarakat sivil ini bawa. Betul. Dan kami hanya minta bahawa kata itu dikota. Kata itu dikota, dan bukan sekadar membiarkan kerajaan atau ahli parlimen wakil rakyat kita melakukan bersendirian. Kami berada di situ untuk memberikan pandangan dan input supaya kita bina sama-sama negara ni. Dan itulah satu perkara yang saya rasa kita kena lihat bahawa semangat ini kita carry dengan tidak memakai mana-mana topi politik. Betul. Jadi kami menggunakan kumpulan rentas parti parlimen untuk align misi rakyat berdasarkan apa yang kita letakkan. Kalau di pihak kami, kita ada 9 reformasi institusi yang mana kita buat nota kepada Perdana Menteri, kita keluarkan sidang media baru-baru ni, AGPP. Tujuan ni tidak lain bahawa kita dapat provide satu rujukan tambahan kepada sahabat-sahabat, ahli-ahli parlimen yang mereka ni wakil rakyat, bermakna mereka sebahagian daripada kami juga. So ini macam yang Faisal dan saya rasa Teacher Liana pun, kita ada pandangan yang sama. Kita nak buat the best. Dan sementara ada peluang ini, kita ada peluang ketika kita mahu membuat pilihan yang informed choice. Betul. Informed choice. Saya melihat bahawa hari ini anak-anak muda sedang melihat apa yang kita lakukan. Jadi janganlah kita hanya melihat kepada kepentingan yang kita nak bawa. Katalah election ni tinggal lagi 1 tahun ke setengah tahun atau 1.5 tahun. So fokus kita sudah lari. Kan? Apa yang kita buat semua bermotifkan politik. Jadi naratif yang keluar hari ini, naratif yang akhirnya akan membawa kepada politik. Itu bukan sesuatu yang harus kita letak sebagai keutamaan. Baik. Ini peluang untuk membina legasi dengan kerajaan perpaduan, dengan parlimen tergantung asalnya. Kita kena lihat insiden, sama ada 1MDB, sama ada skandal, sama ada isu rasuah, saham, pemilikan saham dan sebagainya. Isu itu hanya insiden. Insiden yang membuka peluang kita melakukan reformasi dan self-introspektif kepada negara kita. Jadi saya berharap bahawa kita faham bersama-sama. Lana kata, macam mana saya nak bercakap dengan ahli parlimen? Ini yang kita cuba lakukan. Kita bukan nak tolak bola tu kepada mereka totally. Betul. Kita berada formal and informal
bersama-sama, sebab at the end of the day legasi apa yang kita nak tinggalkan kepada rakyat negara ini. Segala procurement act yang kita adakan, FRA atau semua yang akan diadakan dalam tempoh yang terdekat ini, belum tentu kes itu akan berlaku dalam setahun dua ini. Dia hanya akan teruji ketika kita mula ada kes, dan di situ baru kita tengok kan adakah keberkesanannya memang betul-betul dapat dirasai oleh rakyat. Saya terlibat dalam penggubalan undang-undang lah. Kita memang tahu undang-undang ni is a living creature. There's no perfect law. Tapi as long as kita buat yang terbaik peringkat awal dan keep improving it later, saya rasa itu yang terbaik untuk kita. Dan kita kena ada juga selalu orang ingat orang parlimen ni wakil rakyat di parlimen tu orang politik, tapi mereka bila dah kita lantik dah tak jadi orang politik dah jadi legislator. Patutnya menggubal undang-undang yang terbaik untuk negara. Betul. Jadi kena tukar topi politik itu, letak topi legislatif dan mengubal undang-undang untuk rakyat. Okay, terima kasih Kak Ayat. Kepada saudara Faisal kita, saya tadi kita bercakap tentang inspirasi atau ucapan kita direct kepada pemimpin. Saya nak minta saudara Faizal kita bercakap kepada rakyat pula. Ya, kalau kita bercakap tentang reformasi institusi is high level, mouthful. Kita cakap reformasi, accountability. Benda-benda ni macam tidak dekat dengan rakyat. Yang dekat dengan rakyat contohnya isu kuil, isu kaum dan agama. Yang itu cepat tangkap. Tetapi saya rasa kena ada anjakan paradigma untuk rakyat memahami yang reformasi institusi ini sangat-sangat penting untuk melindungi hak kita, melindungi negara, melindungi masa depan anak-anak, cucu cicit kita akan datang. Jadi bagaimana kita nak bercakap dengan rakan-rakan kita, rakyat, saudara mara kita, institusi ini perlu dilindungi, reformasi ini perlu dibuat. Baik, terima kasih. Mungkin saya nak sebut juga dalam konteks ini hari ini kalau kita lihat mana-mana negara, mana-mana tamadun, peradaban kat dunia ni pun, dia isu asas keruntuhan sebuah negara itu ialah apabila tidak ada elemen akhlak. Ataupun akhlak ni kalau kita sebut tentang hari ini, sindrom utamanya ialah rasuah. Mana-mana negara akan runtuh, institusi akan runtuh kalau rasuah itu boleh luasa. Malah dia akan memberi kesan efek bukan kepada mereka yang berada di atas, kepada kita sendiri. Correct. Jadi satu bila kita sebut tentang kita nak bina semula negara, mungkin saranan juga kita kepada rakyat dan juga pemimpin lah. Bila mana Datuk Seri Anwar bawa elemen Malaysia Madani itu satu perkara yang besar, yang mana rakyat harus faham ia adalah bersifat peradaban. Kita nak bina satu peradaban baru, tapi kita juga harus faham peradaban itu harus ada keterikatan, tidak boleh bebas hingga menyebabkan berlakunya yang kita sebut tentang krisis akhlak tadi, rasuah dan sebagainya, akhirnya akan meruntuhkan negara kita kan. Dan mungkin juga sebelum tu saya nak minta izin petik apa yang disebut oleh almarhum Syed Nakib Alatas yang baru-baru ni meninggal. Bila sebut tentang Madani, saya ingat mungkin rakyat harus faham bila sebut tentang Madani ini, dalam buku Islam Faham Asas dan Akhlak. Dia satu buku yang sebenarnya diterbitkan oleh ABIM daripada speech Syed Nakib Alatas di London asalnya. Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Kalau sebut tentang Madani, Syed Nakib sebut dia berakar daripada beberapa perkataan Arab lah, semua tahu. Din, agama, dain, hutang, kemudian Madinah, bandar, kemudian tamadun lah ataupun peradaban. Jadi kalau kita gabung ketiga-tiga elemen ni, semua elemen ni ada elemen keterikatan. Yang pertama kita mulakan dengan din, agama. Agama ni ialah Islam ialah agama yang mengikat kita lah. Kita kena puasa, solat, zakat dan sebagainya. Jadi dengan panduan keterikatan itulah kita akan selamat. Kemudian dain, hutang juga adalah elemen keterikatan. Kalau tak bayar hutang, kita tak boleh nak larilah bajet hutang, kita beli kereta semua kena ada hutang kan. Kemudian Madinah, bandar. Kita duduk di bandar banding kita duduk di kampung, mana rasa lagi bebas, mana rasa lagi terikat. Kalau duduk di bandar ni, kita duduk dekat apartmen kita pun kena bayar JMB. Nak parking pun kena bayar. Ada peraturan dia. Bandingkan kampung-kampung ni mungkin bebas lah kan. Nak buat apa boleh buat lah. Dia tidak ada rule yang seberat duduk di bandar kan. Kemudian sama juga dengan peradaban. Bila mana sebut tentang negara kita ni masa depan begitu besar, peradaban itu harus ada keterikatan tadi. Jadi keterikatan itulah yang kita sebut tentang reformasi institusi.
reform untuk pastikan tidak ada lagi isu salah guna kuasa, isu rasuah, reformasi SPRM tadi sebut, institusi rakyat itu harus diperkasakan. Selagi mana kita memahami madani itu, selagi mana kita mengikut terma madani itu yang dibuat oleh Nabi, din dan Madinah dan juga tamadun, negara kita akan selamat, berada di landasan yang betul. InsyaAllah kita tidak akan tergelincir. Jadi rakyat harus faham kenapa kita bawa elemen ini, elemen yang non-partisan. Kita tidak mengikut jalur politik. Yang penting negara kita berada di landasan yang betul. Perdana Menteri harus melaksanakan apa yang harus dilakukan dalam konteks visi dan misi reformasi yang kita bawa hari ini. Itu dia tadi daripada Saudara Faizal dan juga Puan Nurhayati Nordin, Rasuah Buster dan juga Bersih kita. Saya rasa saya pun banyak belajar hari ini Kak Ya dengan Saudara Faizal, sebab selalunya kita bercakap tentang pembinaan negara ni, kita ingat orang politik dan pemimpin je bina negara. Tetapi ramai yang tidak tahu sebenarnya peranan fourth estate atau third force ini. CSO juga memainkan peranan yang sangat penting dalam pembinaan, konteks pembinaan negara ini, dan kita hargai jasa-jasa mereka. Mendesak, demanding, itu semua tak apalah dikata demanding ke mendesak ke, itu semua dilakukan untuk rakyat. Kita memang memerlukan jasa baik mereka untuk terus menerus membawa suara kita. Terima kasih kepada kedua-dua tetamu kita yang hadir minggu ini. Banyak yang kita dapat, banyak yang kita pelajari, sama-sama membina jihad intelek rakyat. Itu yang paling penting. Rakyat faham yang mereka ini berada di sini untuk sama-sama dengan kita mendesak dan membina negara, mendesak pemimpin untuk membina negara. Okey, itu saja untuk minggu ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Mana baik kita sokong, mana salah kita bantah. Saya Lena Marzuki dan kedua-dua tetamu kita hari ini, Saudara Faizal dan juga Puan Nurhayati. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Terima kasih.